Sebenarnya, ada dua sebab kenapa orang cakap kalau kau gunakan iPhone, engkau kena gunakan laptop MacBook. Yang pertama, kalau katakan kau nak hantar gambar, video, fail-fail yang besar, memang lagi senang. Sebab apa? AirDrop dan juga ekosistem Apple tu sendiri. Yang kedua, kalau katakan kau nak kontrol iPhone kau, menaik ke, nak jadikan kerja, menggunakan laptop MacBook, itu lagi memudahkan kerja kau. Tapi persoalan dia, kalau katakanlah engkau gunakan laptop Windows, dua benda yang aku cakap tadi tu macam tak boleh buat ataupun macam mustahil nak buat. Betul tak? Jadi dekat tangan aku ni ada satu dongle. Design dia ni memang macam angkasawan lah. Angkasawan, astronomi nak pergi ke bulan. Tapi kena faham ini bukan mainan je kawan-kawan. Walaupun bentuk dia cantik, ini barang boleh settlekan masalah kau daripada Windows ke iPhone dan juga iPhone ke Windows. Jadi jom aku tunjukkan. Yang paling penting sekali, install dulu apps Crosslink Wireless dekat iPhone dan juga Windows korang. Lepas tu jangan lupa cucuk dongle yang Type-C ni ke laptop Windows dan korang boleh connect iPhone dan juga laptop Windows korang menggunakan Bluetooth sahaja. Yang pertama, engkau boleh hantar file dari Windows ke iPhone korang tanpa kabel, tanpa menggunakan cloud storage. Aku dah cuba, memang senang lah dan kerja aku lagi laju, lagi mudah walaupun file tu agak besar dan juga banyak. Yang kedua, ini yang paling aku suka lah. Engkau boleh kontrol iPhone kau menggunakan laptop Windows korang. Okay, tak kisahlah laptop tu jenama apa sekalipun, engkau boleh kontrol lah. Jadikan macam cursor, okay? Jadikan keyboard, boleh menaik pada jauh, tulis nota. Hampir sama lah, boleh katakan hampir sama macam ekosistem MacBook dan juga iPhone. Menarik kan benda ni? Jadi kesimpulannya, lepas ni kalau katakan kau gunakan laptop Windows dan kau gunakan iPhone, dah tak ada masalah lagi. Namun yang paling penting sekali, panjang lebar aku sembang, apa pendapat korang? Baik beli tak dongle yang comel, yang bentuk macam angkasawan ni? Ataupun